Selepas pembedahan kanser, apa sebenarnya berlaku? Pembedahan kanser kolorektal selesai. Tumor dah dibuang. Korang fikir, okey, dah selesai. Sebenarnya, cerita baru bermula. 3 hingga 7 hari di hospital, keyhole surgery lebih cepat baik. Open surgery mungkin mengambil masa lagi lama ya. Doktor akan pastikan luka sembuh, usus dah mula bekerja semula dan berfungsi seperti biasa. Di rumah 6 minggu pertama, of course kena berehat, tak boleh angkat barang berat-berat. Diet bermula dengan lembut, perlahan-lahan untuk kembali back to normal, kembali biasa. Badan masih pulih dari pembedahan, dalam diam. Recovery Untuk stage 2 yang berisiko tinggi atau stage 3 ke, ada kemoterapi pula selepas operation bagi mereka yang sesuai untuk dapatkan kemoterapi. Selalunya dalam masa 6 bulan. Boleh buat penat, mual, kurang selera, tapi ia kunci untuk menurunkan risiko kanser untuk kembali. Follow up pula jangka panjang. Setiap 3 hingga 6 bulan untuk 2 tahun pertama. Lepas tu setiap 6 hingga 12 bulan untuk the next 3 years, 3 tahun lagi. Dan setiap kali follow up tu adalah ujian-ujian darah yang berkaitan atau scan atau kolonoskopi yang akan disusun secara berkala. Dan ini bahagian yang jarang dibincangkan. Perjalanan emosi, emosi sakit-sakit. Rasa risau setiap kali masuk balik klinik, tertanya-tanya adakah kanser akan datang balik. Ini normal. Kita ada support group, kita ada kaunselor, ada keluarga. Kanser kolorektal boleh dirawat, tapi rawatan tu bukan 1 hari. Ia jangka panjang. Cakap dengan pakar tentang apa yang perlu disiapkan sebelum, semasa dan selepas rawatan.